Ini keadaan di Taman Sri Duyung. Itu nampak banyak kenderaan daripada Bukit Baru itu nak menuju ke Duyung. Kita akan lalu Jalan Bacang sebelum sampai ke Taman Merdeka. Alhamdulillah, pada pagi ini saya berada di Taman Sri Duyung untuk menuju ke Taman Merdeka. Ketika ini jam menunjukkan pukul 9.45 pagi dan jarak perjalanan daripada kawasan di mana saya berada ke lokasi yang dituju ialah 16 km. Jom ikuti perjalanan saya pada pagi ini. Ini keadaan di Taman Sri Duyung, dan di sebelah ni ini adalah Sekolah Kebangsaan Sri Duyung. Di sebelah kiri tadi, dan di sebelah kanan ini kalau sahabat-sahabat nak tengok ialah Shell. Dan memang tak dapat dinafikan kawasan ini memang terkenal dengan banyaknya lampu isyarat. Di hadapan ni ada satu lagi lampu isyarat yang akan menuju ke Taman Desa Duyung. Kena berhati-hati. Ini dia persempangannya yang dapat saya tunjukkan kepada sahabat. Ini saya berada di Jalan Duyung. Sekarang ni lepas daripada Sempang ini, saya berada di jalan Bukit Baru Duyung. Lebih kurang 3 km sebelum sampai ke Sempang itu. Ini keadaannya pada waktu pagi. Jadi ini juga boleh menuju ke Bukit Baru dan juga seterusnya ke Masjid Al-Azim. Jalan ini boleh digunakan Jadi begini keadaannya pada waktu pagi. Di kanan dan kiri ini kita nampak memang terdapat pokok yang ditanam. Ini tujuannya ialah untuk kawasan yang lestari, mesra alam Dan yang pastinya kalau sahabat-sahabat melalui jalan ini memang dapat sekali banyak kawasan perumahan yang baru dibangunkan di kawasan ini. Ini kita tengok ada Taman Bukit Baru ada di situ. Okey, jadi ada lebih kurang 500 meter lagi untuk sampai ke persempangan Bukit Baru ke Paya Ikan. Tu nampak. Saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Sekarang ni saya akan belok ke sebelah kanan, iaitu menuju ke Jalan Paya Ikan. Nampak jadi lampu isyarat berwarna merah, jadi saya kena berhentilah dekat sini. Itu nampak banyak kenderaan daripada Bukit Baru itu nak menuju ke Duyung. Itu satu persatu ni ada motosikal. Jadi saya tak belok ke sebelah kiri, tapi saya akan belok ke sebelah kanan. Okey, sekarang saya membelok ke sebelah kanan. Jadi jalan ini dinamakan sebagai Jalan Paya Ikan. Jadi selepas ini saya akan belok ke sebelah kiri menuju Jalan Pengulu Abbas.
Jadi take the next left toward Jalan Penggulu ABAs, then turn right onto Jalan Penggulu ABAs. Tu dia. Jadi saya teruskan perjalanan. Ni kita tengok ke kawasan kampung Payi Ikan. Take the next left toward Jalan Datuk Palembang, then turn left onto Jalan Datuk Palembang. Datuk Palembang. Ni saya naik ke atas. Take the next left onto Jalan Datuk Palembang, then turn right onto Jalan Penggulu ABAs. Ni Jalan Datuk Palembang ni saya masuk dekat sini. Dan sekarang saya akan belok turn right ke onto sebelah Jalan Penggulu ABAs. Okey, jadi saya akan belok ke sebelah kanan. Ini Jalan Penggulu Abas. Nampak ada banyak kenderaan ya. Jadi sekarang ini saya berada di Jalan Penggulu Abas. In 600 meters, turn left onto Jalan Tun Abdul Razak, Route 143. Okey. Ya, di depan ini cuba perhatikan. Take the next left onto Jalan Tun Abdul Razak, Route 143. Tu dia. Kita tengok ada persempangan. Jadi kena hati-hati dekat sini kerana saya nak belok ke sebelah kiri. Tu dia, banyak sekali kenderaan yang lalu sini. Jalan Tun Abdul Razak for 800 meters. Okey, jadi sekarang saya berada di Jalan Tun Abdul Razak. Selepas ini nanti saya akan belok ke sebelah kanan menuju Jalan Pengkalan Batu. Okey, sekarang saya belok ke Jalan Pengkalan Batu. Ni saya berada di Jalan Pengkalan Batu untuk melalui kawasan Batu Berendam sebentar lagi. Ni keadaan jalannya seperti ini pada pagi ini. Jadi cuaca cerah dan keadaannya adalah seperti yang saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat pada pagi ini. Jadi nampaknya pada pagi ini banyak jugalah kenderaan yang menggunakan Jalan Pengkalan Batu ini. Dan jadi dekat hadapan ini nanti ada lagi satu persempangan yang akan saya lalui di sini. Di sebelah kiri ni ialah sekolah agama. Tu nampak kita ada dituliskan tu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Mahmud, Melaka. Dan saya kena memberikan lampu isyarat untuk membelok ke sebelah kanan. Ni di depan ni ada lampu isyarat. Jadi kita akan belok ke sebelah kanan. Ini saya tunjukkan kawasan persekitaran Sekolah Menengah Agama Sultan Mahmud. Betul-betul dekat Sempang kat sini Di depan ini memang terdapat rumah pangsa betul-betul dekat Sempang. Dan selepas ini saya akan belok ke sebelah kanan sebelum saya meneruskan perjalanan. Jadi di jalan hadapan ini ialah jalan yang dikenali sebagai Jalan Tengku Abdul Rahman. Okey, sekarang saya belok ke Jalan Tengku Abdul Rahman. Ini dia jalannya. Ini ialah jalan menuju ke Batu Berendam, Melaka Jadi kalau sahabat-sahabat tengok di sebelah kanan dan kiri ini ada kawasan perumahan, ada juga kawasan pusat perniagaan dan juga bank-bank. Di sebelah kanan itu kalau kita tengok ada 7-Eleven, ada Poliklinik Hidayah, dan juga ada Mr. DIY. Tidak ketinggalan di sebelah kanan itu juga terdapat Public Bank dan juga Pro 2 di sebelah kiri saya ni. Ini ialah kawasan Batu Berendam. Jadi sekarang ni saya berada di Batu Berendam, Melaka.
begini keadaan jalannya. Ini jalan sehala satu menuju ke arah pusat bandar, dan satu lagi itu kita menuju ke Aikroh. Ini lagi keadaan suasana jalan di sini. Di sini ni ada sekolah, dan dekat sini juga kita nampak ada banyak sekali bangunan-bangunan yang tersergam indah. Cuaca pada pagi ini cukup redup sekali, jadi tak panas. Ini sekali lagi ada sekolah, kerana di depan ni ada jejantas. Jadi bila kita memandu di kawasan ini, kena berhati-hati, kerana dekat sini ada satu lagi jalan susur keluar. Jadi banyak kenderaan yang lalu lalang di sini. Ini ada kenderaan berat yang melalui kawasan ini, jadi kena hati-hati. Kerana dekat sini ada banyak sekali kenderaan kereta yang akan lalu di kawasan ini. Jadi saya kena hati-hati. Ini depan ni adalah kenderaan berat. Okey. Ni saya akan melalui jalan Bacang. Jadi dekat sini kita akan lalu jalan Bacang sebelum sampai ke Taman Merdeka. Jadi kena berhati-hati kerana depan ini ada kenderaan berat di hadapan saya ni. Jadi saya teruskan perjalanan. Nampak lori ni nak lalu pergi ke mana ni? Jadi saya tak boleh nak memotong. Yang itu kita tengok ada papan tanda. Terus tu ke Durian Tunggal. Jadi saya memang nak pergi ke Taman Merdeka Durian Tunggal Melaka. Kini saya masih berada di Jalan Tengku Abdul Rahman. Ini ialah Jalan Tengku Abdul Rahman. Keadaannya seperti ini pada pagi ini. Jadi makin ke arah Durian Tunggal, nampaknya banyak kenderaan yang lalu di kawasan ini. Tapi bila kita melalui jalan ini, yang paling mudah ialah kerana jalan ini adalah jalan sehala. Di hadapan itu ada roundabout. Okey. Terus itu ke Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Kalau belok ke sebelah kiri ni, ini ialah ke lapangan terbang Batu Berendam. Itu saya tunjukkan. Dan saya terus jalan ke arah Durian Tunggal. Ini saya telah menuju ke Taman Merdeka. Dekat sinilah kita boleh perhatikan jalan Taman Merdeka di sebelah kiri saya ni. Ini keadaannya pada waktu pagi seperti ini. Taman Merdeka keadaannya adalah seperti yang saya tunjukkan pada waktu pagi. Ini keadaannya seperti ini ni. Jadi saya dah nak sampai ke Taman Merdeka. Okey, saya dah sampailah ke tempat yang dituju. Jadi ini situasinya pada pagi ini. Ini Jalan Nuri 21. Okey, sekarang saya dah sampai ke lokasi yang dituju, iaitu Taman Merdeka. Terima kasih kerana menonton video ini dengan tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.